Jangan pandai bercakap. Tunjuk kat orang. Saya dah bercakap, dah letih bercakap. Dah pasang speaker dah. Tutup aurat, tutup aurat. Dia tak tutup. Kau nak buat apa Roni? Kau nak buat apa sekarang? Kau lah sini. Sekarang tanggungjawab kau pula pergi cakap. Aku dah bercakap dah. Kau pula. Kau pergi bercakap dengan dia. Kau pergi cakap. Aku cabar kau pergi cakap dengan dia. Aku dah cakap dah. Aku dah cakap dah. Aku dah suruh kawan aku cakap. Aku dah suruh imam. Imam cakap. Kau tak percaya sekarang ni tahu tak? Tahu tak ayah angkat dia siapa? Tahu tak ayah angkat Aziva tu siapa? Awak tahu tak? Awak tak tahu. Ayah angkat Aziva itu adalah Ustaz Dr. Azhar, pensyarah UKM tu. Saya dah banyak kali nasihatkan Aziva supaya tutup aurat, jadi tanggungjawab saya dah lepas. Cuma ia perlu berbalik kepada hidayah Allah. Itulah yang dapat disimpulkan dari kenyataan Amang Spring apabila bapa kandung kepada Aziva, Natasha, menjawab kecaman netizen supaya beliau mengajar anaknya itu untuk menutup aurat. Menerusi potongan video live yang dikongsikan di akaun TikTok Nuraini Basri itu, Amang Spring mendedahkan dirinya dan bapa angkat Aziva yang juga seorang ustaz merangkap pensyarah di Universiti Kebangsaan Malaysia seringkali menasihati Aziva untuk menutup aurat, tetapi turut memahami bahawa hidayah itu adalah milik Allah. Aurat jaga. Aurat kau cakap dengan dia sendirilah. Cakap dengan dia sendiri. Saya dah letih bercakap dah. Dah letih dah saya bercakap. Awak cakap dengan dia sendiri pula. Awak kalau awak berani awak pergi jumpa dia, awak cakap. Pergi cakap. Roni tu. Jangan pandai bercakap. Tunjuk kat orang. Saya dah bercakap, dah letih bercakap. Dah pasang speaker dah. Tutup aurat, tutup aurat. Dia tak tutup. Kau nak buat apa Roni? Kau nak buat apa sekarang? Kau lah sini. Sekarang tanggungjawab kau pula pergi cakap. Aku dah bercakap dah. Kau pula. Kau pergi bercakap dengan dia. Kau pergi cakap. Aku cabar kau pergi cakap dengan dia. Aku dah cakap dah. Aku dah cakap dah. Aku dah suruh kawan aku cakap. Aku dah suruh imam. Imam cakap. Kau tak percaya sekarang ni tahu tak? Tahu tak ayah angkat dia siapa? Tahu tak ayah angkat Aziva tu siapa? Awak tahu tak? Awak tak tahu. Ayah angkat Aziva itu adalah Ustaz Dr. Azhar, pensyarah UKM tu. Pensyarah UKM. Tu ayah angkat dia. Jangan kata saya. Ayah angkat Aziva. Dengar sini semua yang ada kat sini yang komplain pasal Aziva tak tutup aurat ni. Dengar. Saya dah bercakap dah beribu kali dah bercakap. Sampaikan Aziva tu tegur saya, "Pa, cukuplah cakap, Pa." Bahagian Papa dah lepas dah. Papa dah cakap dah. Adik faham betul tu. Cuma sekarang adik ni belum bersedia. Dia cakap, kalau awak tak percaya, awak rekod, awak post je. Awak post tengah live ni. Tengah live ni. Saya tak takut benda ni. Wahai saudara Roni, sekarang tugas awak pergi bercakap dengan dia. Tugas saya dah selesai dah. Tugas awak pergi bercakap. Dan ayah angkat dia. Ayah angkat tu adalah seorang ustaz. Awak tengok je dekat media sosial dia, awak tengok. Ustaz tu setiap majlis ada kat situ. Takkan ustaz tu tak bercakap. Takkan ustaz tu tak bercakap. Tetapi kita balik kepada hidayah milik Allah. Wahai Roni, awak tu sebenarnya seorang yang tidak tahu. Tidak tahu. Sebab tu awak salah. Dia bila kita salah bermakna kita tidak tahu. Saya tak marah. Saya tak marah. Cuma awak tak tahu. Tapi sekarang kalau awak cabar saya, mana sekarang bukan tugas saya lagi. Tugas awak. Kalau awak tak pergi, maknanya awak sekarang yang tidak melakukan tanggungjawab. Sebenarnya. Tanggungjawab saya dah selesai dah. Tanggungjawab awak belum. Sebab hanya awak berani menegur tetapi tak berani buat. Saya dah buat. Saya dah buat. Awak cuma berani suruh orang je. Tapi nak buat sendiri takut. Nak buat sendiri takut. Suruh orang, kau pergilah. Kau pergilah. Kau pergi. Sekarang tugas awak. Tugas awak pergi tegur dia. Case close. Okey, case close. Roni? Faham. Awak kena faham benda tu. Kena faham.
Hidayah milik Allah. Tak logik langsung lah kalau kita tak bercakap. Saya pun takutlah masuk nerakanya. Dan kita kalau boleh nak semua umat manusia, bukan nak beranak kita saja. Bukan nak beranak kita saja, bukan keluarga kita saja nak suruh masuk surga ni. Semua umat manusia ni kalau boleh masuk surga. Cina, India. Semua kalau boleh kita nak masuk surga. Biar kosong neraka tu. Kalau boleh lah. Kalau boleh. Itu matlamat kita. Siapa nak masuk neraka? Siapa nak masuk neraka? Roni, kau nak masuk neraka Roni? Cuba tanya diri kau. Kau nak masuk tak neraka? Roni tak tahu, tak kenal barang Roni. Lain kali kalau tak cukup ilmu jangan bercakap. Jangan bercakap. Jangan bercakap. Sekarang awak dah terlanjur bercakap, tugas awak sekarang pergi tegur dia. Tugas awak sekarang pergi tegur dia tu. Mana esok Allah akan tulis, Roni, kau hari tu kau tegur Aming pasal anak dia tak tutup aurat. Sebenarnya Aming tu dah bercakap banyak dah. Dah letih dah. Dah semayang hajat, saya dah buat semayang hajat. Saya dah buat semayang istiqarah. Saya dah baca Yasin, saya dah berdoa pada Allah. Ya Allah, aku dah tabih dah upaya aku, ya Allah. Sekarang aku serah padamu, ya Allah. Aku dah semayang hajat, aku dah berdoa, aku dah tegur, aku dah buat macam-macam, ya Allah. Aku dah baca Yasin. 40 hari baca Yasin. Semata-mata untuk bagi hidayah ni kepada anak aku ni, ya Allah. Bukan kata kita tak buat. Kita buat belakang dah. Kita dah buat belakang dah. Awak pernah nak baca Yasin 40 hari Roni? 40 hari baca Yasin berturut-turut Roni.